Macam ni, comel tak comel dia warna, yang penting kena warna hitam ya, bekas dia baru nampak cantik untuk orang nyaga. Okey. Dah tak gambar Akak, kita pakai tepung jagung ni untuk mencairkan lagi di dalam mulut akak ya. Dan di dalam mulut saya. Akak, ini bahan-bahan biskut Arab ataupun biskut suji lah kita panggil. Okey, nombor 1, minyak sapi. Akak tak kisahlah nak jenama apa ya, yang penting minyak sapi. Dia tulis kat situ minyak sapi. Ataupun G. Kita guna 210 gram. Gula aisin, kita kena pakai gula aisin tau kak. Jangan pakai gula bancuh air. Sebab gula aisin ni dia boleh buat akak punya biskut cair di mulut, lekat di hati gitu. Gula aisin 140. Gula aisin ni dia memang sesuai lah. Dia punya sukatan ni 140 ni kurang manis, just nice. You boleh makan banyak kali. Okey, kita memang kurangkan gula sebab kita nak makan banyak kali biar kuih tu habis cepat, okey? Nombor 3, tepung gandum 450. Nombor 4, tepung jagung 30 gram. 30 gram je kita guna tepung jagung ni. Tepung jagung ni kita guna untuk mencairkan lagi di dalam mulut. Kalau akak tak nak, contohlah akak kata, Rina akak tak nak lah pakai tepung jagung, akak nak pakai tepung gandum je. Boleh akak. Tepung gandum ni nanti jadikanlah 450 tambah 30 berapa semua? 480. Okey, untuk salutan dia tu susu tepung. Akak, susu tepung ni janganlah akak pakai susu baby kak, tahu kan tak berapa sedap lah kak. Akak pakailah susu full cream ke. Macam saya beli yang kat kedai terus. Kedai bakery ada jual, kedai kek ada jual. Dia macam ni lah packaging dia. Okey, yang itu susu tepung tu 100 gram. Lepas tu gula aisin 50 gram. Okey, kat situ semua jelas ke? Akak, contohlah, akak contoh siapa-siapa ada setengah orang kan dia simpan minyak sapi ni kat dalam peti sejuk kan. Akak ambil air panas, akak letak dekat satu mangkuk, akak macam ni kan dia. Tak gerti lah saya sebut. Air panas, lepas tu akak buat macam ni. Yang beku kan, keluar daripada peti sejuk kan. Yang tak keluar daripada peti sejuk tu memang suhu bilik tak payah dah kak. Okey. Tengok, kadang-kadang dekat luar pun bila suhu kita sejuk kan, dia akan, ni lah kak pun kata, beku kan. Yang macam ni dia tak beku, dia cair. Kak nampak tak dia cair kan? Bila kak goyang-goyang tu dia cair kan? Then you boleh lah guna terus. Kalau dia masih like beku, you goyang tak boleh kan? You kena buat air panas, and then you letak dalam ni. Sekejap je, tak perlu lama. And then you kacau-kacau, dia dah cair macam ni. Then you boleh teruskan perjuangan you lah untuk buat kuih. Akak, minyak sapi 210 ya. Bawah dia ada penimbang, kita timbang 210 gram. Minyak sapi kat dalam ni, you ketepikan dahulu, you tapis, you timbang you punya gula. Akak, saya dah bagi tahu kat akak ya, gula 140 ni just nice. Kalau akak nak manis, akak kena tambah lah. Kalau akak nak macam makan sampai 10 biji macam tu kan, tak rasa muak, 140 ni just nice. Okay, dia kurang manis, just nice. Bila you makan tu, you boleh makan banyak kali lah. Okay, 140. Gula aisin 140 ya. Timbang kak ya, jangan terus masuk dekat minyak sapi kita sebab kita nak ayak dia. Kat situ jelas ya. You all jangan terus masuk tau. Nanti berketul-ketul lah kak. Kalau you tak ayak, bahayalah kak. Nanti you nak mix-mix walaupun you larutkan dengan minyak sapi tu, dia takkan larut betul-betul. Dia ada ketul-ketul macam ni kan. Dan you kena tapis ya kak. Like itu screen ya. Tap itu screen. Like itu screen benda kau. Okay. Now you tapiskan you punya apa namanya ni kak? Gula aisin ke dalam ni. Akak pakai je lah pengayak santan ke. Apa-apa yang ada kat rumah kak ya. Wajib ayak ya. Tak ayak, you akan menyesal sebab you akan tergigit juga gula yang tak berapa hancur tu. Yang berketul-ketul tu, you tergigit. Lepas tu, termanisnya. Macam tu. Nanti kata, apa Rina ni bagi resepi, lepas tu
Termanis-termanis pula dia. Kata tak berapa manis. Sangai. Tepung siapa nak sangai boleh, siapa nak masuk oven boleh. Macam saya tak sangai sebab memang akan cair di mulut sebab kita pakai tepung jagung. That means tak perlu sangai lah Kak kalau pakai resepi ni sebab kita memang akan cair di mulut sebab kita tambah tepung jagung. Oh, lupa. Kita kena mix begini ya Kak. Contoh Kak nak pakai tepung gandum, you nak sangai boleh, you nak masuk oven pun boleh. Okay, tepung tu you masuk oven dululah. Siapa yang nak pakai tepung gandum semata-mata ya. Okay, tak perlu nak mix too much. Ni Kak. Macam ni je. Then sudah. Then you boleh masukkan segala tepung. You lah ya Kak. Tepung jagung 30 gram. Tepung gandum 450 gram ya. And then now. Ni kan you punya minyak sapi dengan gula. Kat situ nampak tak? Terima kasih bagi gift. Waalaikumsalam. Akak ni kan minyak sapi yang dengan gula tu. Kita tak ada mix dia terlampau sangat tau. You just ni je. Just nice je, bagi dia sebati je. Tepung pun kena ayak. Gula tepung semua ayak ya Kak. Sekejap lagi pergi kat sinki basuh tangan and then you boleh je tuang sekali semua tau. You nak buat sikit-sikit boleh, nak tuang sekali semua pun boleh. Okay? Okay, saat ni saya basuh tangan dulu. Okay, you pakai tangan kanan ya. You uli macam ni. You macam ni kan lah. Memanglah pakai tangan kanan Rina, oi. Oh, sambil saya uli-uli ni, saya lupa nak bagi tahu siapa yang tak berapa suka manis, tolong bagi tahu saya siapa yang tak suka berapa manis. Siapa yang tak suka berapa manis, untuk salutan ni, you tak payah letak gula pun tak apa. You pakai susu tepung, dia tulis kat situ full cream. Akak berlemak akak lagi. You ada rasa macam masin-masin sikit sebab susu full cream dia macam ada masin-masin sikit. Bau dia, dah bau sapi dah Kak. Kuat tau. Minyak sapi tu, akak tak payah panaskan pun tak apa. Kalau akak punya minyak sapi tu dekat suhu bilik kan. Kalau macam kan ada setengah orang kan simpan dalam peti sejuk akak. Macam saya simpan dalam peti sejuk. And then you letaklah dekat, rendamkan sekejap dengan air panas. Bekas dia tahu, bukan minyak sapi tu akak rendam dengan air panas. Bekas minyak sapi tu. Tin tu kan, you masuk kat dalam air panas kejap je. Tak perlu cair-cairkan Kak. Okay, adunan dia memang macam ni. You rasa macam keras tapi dia tak keras, okay? Dia akan cair di dalam mulut you. Alright? Okay, jolok-jolok macam ni. Okay, dia dah just nice. Now, you boleh, apa nama dia Kak? Gentel-gentelkan dia. Okay, ikut you nak buat bentuk apa. Saya akan nak pakai sudu tu boleh. Ikut bulat akak lah, akan nak buat bulat bersamakan. Macam saya akan bulatkan saya ni dalam 8 ke 7 gram lah. Ini sesuai, ini untuk orang meniaga kan nak kena timbang-timbang kan. 8 gram boleh, 7 gram pun boleh. Tapi 8 gram ni just nice lah Kak. Okay, thank you tau akak. Akak tak bagi pun apa nama dia, gambar. Siapa yang buat biskut kopi tu? Ni akak potong sini. Ni potong sini, potong sini, potong sini. Big cherry. Ikutlah akak nak buat bentuk apa kan. Lepas tu you tekan ni. Kecoh. Ni jadilah buah apa ni Kak? Saya pun tak tahu buah apa Kak. Yang penting bentuk cantik lah Kak. Oi. Ini pecah berapa ni? Tapi semprit pecah 12 tu kan besar-besar. Nipis-nipis Kak kan. Ini yang ambil lubang yang besar-besar. Ini you jolok kat tengah-tengah dekat no. Akak tengok ni akak jolok kat tengah-tengah macam ni. Ini you angkat. Nampak tak? Ini abang tu yang ajar. Saya tak tahu nama abang tu. Bulat macam ni boleh pakai susu tepung salut.
Yang macam ni tak perlulah bagi nampak kecantikan dia. Yang ni pun bagi nampak kecantikan dia, tak perlu. Okay? You nak panaskan oven you boleh, you tak nak panaskan oven you pun boleh. Ikut suka you kak ya. Macam saya tak panaskan pun. Saya masuk je. Suhu 160. Dia macam ni, suhu dia, if you punya, misal saya, antara 150 ke 160. Okay? Lepas tu, selama 20 minit ke 25 minit. Okay? Lepas tu, rak tengah boleh, bawah boleh. Depends oven korang tau. Korang kena tahu korang punya oven macam mana. Wish, astaghfirullahaladzim, bau dia. Masya Allah, Masya Allah. Akak, dia bukan takat cantik je kak ya. Bau dia pun luar biasa ya. Bau dia mengancam jiwa. Susu tepung, korang kan pergi kedai kek kan? Kalau tak pergi kedai kek, you pergi je 99 ada je tulis kat situ, susu full cream. Tapi akak jangan pakai susu Enlin ke, susu baby ke, jangan ya. You masuk dalam ni, ayak dia dulu. Kalau you pakai icing sugar, wajib ayak juga ya. Wajib ayak ya. You tak ayak, icing sugar you berketul. Itu je sebenarnya kak. Bila berketul, dia tak best lah. Yang ni saya tak tambah gula icing tau. Saya pakai susu semata-mata. Susu tepung semata-mata. Okay. Masuk je, lepas tu nanti akak masuk je berapa biji. Ni. Korang macam ni kan je. Gitu akak. Lepas tu you ambil you punya cup warna hitam tu, you susun lah elok-elok kat dalam dia kak. Oi. Korang lepas je bakar, biar dia sejuk, baru you salut dengan susu dan gula tau. Macam ni, comel tak comel dia warna. Yang penting kena warna hitam ya, bekas dia baru nampak cantik untuk orang niaga. Okay, and then rasa dia memang akan manis pada hari yang you buat. Besok-besok you makan dia dah tak berapa manis. Okay. Kalau rajin masuk dalam cup ya, kalau malas macam saya ni masuk. Jadi sebab dia takkan hancur ya, dia takkan hancur. Akak, you masuklah bertingkat-tingkat macam mana pun, biskut akak tetap bulat macam tu, dia takkan hancur. Okay? Ya. Yang ni ya, yang ni yang kita salut dengan susu, tepung, tapi saya tak pakai gula aisin. Siapa nak pakai gula aisin, tambah gula aisin tu boleh kat bawah tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay lah korang, panjang sangat saya cakap. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Thank you yang bagi gift. Bye. Jaga diri elok-elok semua. Bye.